Dan pada hari Jumaat ni digalakkan banyak kita kena beramalan, terutama sekali berselawat ke atas Rasulullah SAW. Tapi di samping itu juga digalakkan untuk kita dibacakan suratul Kahfi, Yasin, Ad-Dukhan dan suratul Imran, dan juga digalakkan untuk kita bagi orang lelaki digalakkan untuk kita pergi ke solat Jumaat lebih awal. Dan paling digalakkan sekali ialah selepas subuh tu kita beriktikaf terus, tidak balik-balik ke rumah, kita beriktikaf sampai selesai sembahyang Jumaat. Dan pada Jumaat ni kita digalakkan untuk siapa yang pergi sembahyang Jumaat digalakkan pakai baju baru, baju cantik, terutama sekali baju putih. Baju putih lah yang lebih kali itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelah bagi anda yang nak sembahyang Jumaat, bila disunatkan untuk anda mandi sunat Jumaat, misalnya contoh kalau anda pergi kerja kan, nak pergi kerja pagi, maka anda bangun pagi tu mandi niat selalu anda aku mandi sunat Jumaat. Jadi insya-Allah bila anda pergi sembahyang Jumaat, anda akan dapat pahala sepanjang masa lah selepas anda mandi sunat. InsyaAllah pada lepas sembahyang asar digalakkan untuk kita berselawat kata Rasulullah sebanyak 80 kali. Dikatakan ulama mengatakan bahasanya sesiapa membaca selawat 80 kali, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa dia selama 80 tahun. Apa selawat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. 80 kali insya-Allah.